Suami tu, Syah. Kau jangan nak buka sekarang, boleh tak? Salamlah sekarang. Haris, Maya nak balik dulu lah ya. Pak Dua dah lama tunggu dalam kereta. Ya, terima kasih Maya. Syah, awak saya balik dulu lah ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Faris, makanlah Faris. Jangan malu-malu Faris. Faris kan jadi keluarga kami. Farisha, ulurkanlah makan untuk suami kamu tu. Tak apa dah belum. Saya dah makan banyak tadi. 2 kali saya tambah. Farisha nak pergi mana?
Riz, malam ni tidur rumah Pak Long ni ya. Minta maaf lah. Jangan salah faham pula. Bukan nak menghalau. Dah adatnya memang macam tu. Saya faham, Mak. Saya naik atas jap nak ambil telefon. Mak Timah, sebut buat ni. Dah siapa lagi Mak Long ni lah. Banyak tepung lah Mak Long. Ada pandai lah kau. Syah, malam ni abang tidur rumah Pak Long. Beg abang kat tepi tu, abang tinggal kat sini. Dalam kereta ada satu lagi beg. Abang bawa yang tu je lah. Abang sebenarnya bahagia dapat jadi suami Risha. Abang harap Risha boleh terima abang sebagai suami Risha. Saya tahu kan, abang ikhlas terima Risha sebagai seorang isteri. Ikhlas. Kalau ikhlas kenapa tak beritahu awal-awal? Kenapa benda bagi saya tak tahu apa-apa? Suruh lagi mana bos Orok Zat. Tadi saya cuba telefon dia tak dapat. Syah, esok selepas selesai semua, abang akan cerita dengan Risha. Risha janganlah macam ni. Kesian dekat abang. Nanti malam abang tak tidur lena tau. Tak apalah kalau macam tu. Abang pergi dulu lah. Pak Long tunggu lama kat bawah tu. Abang tinggal telefon. Habis tu kalau ada perempuan telefon, saya nak cakap apa? Takkan malam-malam saya nak kena hantar rumah Pak Long. Risha angkat lah. Sebab abang rasa abang dah tak ada siapa-siapa perempuan kecuali Nur Farisha Iman. Kalau Suraya yang telefon? Kalau dia telefon lagi bagus. Risha cakap dengan dia, ajak dia datang ke negeri kita esok. Okeylah, abang pergi dulu. Assalamualaikum. Dekat sini, tempat hutan-hutan ni. Kalau Mak Timah tahu, mati kau tahu tak? Kalau kau kena seorang tak apa. Ni kejap lagi aku yang kena juga. Irish, kau buat apa ni? Yang kau nak sibuk-sibuk sangat ikut aku, kenapa? Kau tak suruh pun kau ikut aku kan? Sibuk sangat Mak Timah dia. Mak Timah tu mak kau mak aku. Mak kau pun nama Timah agak kan? Memang nama aku nama Timah juga. Tapi apa kena mengena mak aku dengan cerita ni? Riz, tolonglah. Boleh tak kau serius sikit? Kau bukan budak-budak lagi tau. Kau dah kahwin, dah jadi isteri orang. Tak kisahlah. Ni aku nak cari Izzat sampai dapat. Aku tadi ada jumpa dia. Aku ternampak kelibat dia. Masa solat maghrib tadi, lepas bos tidur rumah Pak Long, ternampak dia. Tapi kau tahulah mak aku ada. Aku pun cun sikit. Kenapa kau panggil Cik Faris tu bos? Kita nak jadi suami kau. Kau panggil lagi abang ke apa ke? Betul lah. Dia bos kau kan? Kau kerja dia kan? Kau nak duduk situ kenapa? Kau tak nampak pokok tu berapa gaya? Mana? Mana dia? Aku dah agak lah dia memang kat sini. Kena Mamat ni.
mana kau? Jangan gerak. Aku tanya kau satu soalan ni kau jawab. Kenapa bukan kau yang jadi pengantin lelaki aku petang tadi? Cakap. Rish, aku tak bersedia, Rish. Sebenarnya aku yang telefon Mak Tima. Tanya pasal rancangan kau tu. Mak Tima aku kan Mak Tima Mila? Hei, Mak Tima kau kan senang? Oh Allah. Kau ni kan, kalau aku cakap kau bebal, kau cakap mulut aku terinsurans. Yang kau bagi tahu mak aku tu kenapa? Kau ni Zack. Kalau kau tak nak kahwin dengan aku, kau cakap awal-awal. Sekurang-kurangnya aku boleh cari pengganti lain. Senanglah dia ni. Rish, sebenarnya Rish, aku sebenarnya tak berani dengan Mak Tima. Ni semua pasal mak kau lah. Kau tahu kan mak kau yang laser tu? Satu kampung ni tahu mula mak kau tu. Tima, the laser and the nuclear. Sejak bila pula perkataan nuklear tu melekat dengan mak aku? Itulah. 2 minggu sebelum majlis kau berlangsung, mak aku kata mak kau dah mengemuksakan kat kampung ni. Ada orang cemburu. Dia kata mak kau yang perasan nak menantu kau orang kaya. Padahal orang kaya tak tiup tengok muka kau tak? Mak kau yang tegeh-hegeh. Lepas tu dia kata mak kau dah termakan budi orang kaya tu. Itu yang jadikan galang gading badan basah orang kita ni kedai body lah. Itu yang kesian mak kau ni. Malu dia. Habis lepas tu mak kau mengamuk lah. Dia nak seram dan sengit tu. Dia baik menjadi cerita. Nasib baik masa sebelum Mak Timah nak serang dan sengit tu, dia pernah buang dengan mak aku. Mak aku lah yang pujuk dia, betul tak? Mak Timah nak batalkan dalam majlis tu. Dia telefon Cik Farish. Cik Farish cakap tak bagi. Esok tu dia balik kampung. Farish? Assalamualaikum, Mak Timah. Waalaikumsalam. Bila Farish sampai, apa tujuan Farish datang sini? Sebenarnya ada benda yang saya nak selesaikan di sini. Minah, agaknya itu calon menantu si Timah. Ditahan juga ya? Ya, dia tukut. Pasti datang nak batalkan majlis nikah ni tak? Kan aku dah cakap, aku tak percaya. Assalamualaikum. Minta maaflah saya mengganggu sebentar. Sebenarnya saya ada benda yang saya nak selesaikan di sini. Nama saya Farish Hakimi, berasal daripada Kuala Lumpur. Dan rasanya pakcik-makcik semua dah tahu tak lama lagi saya akan bernikah dengan anak tunggal Mak Timah, iaitu Nur Farisha Iman. Sebenarnya saya cuba nak selesaikan satu cerita buruk yang dilemparkan kepada Mak Timah. Saya sebenarnya begitu ikhlas untuk bernikah dengan Nur Farisha Iman. Tak ada sebab-sebab lain. Dan Mak Timah pun tahu yang saya betul-betul menyayangi Nur Farisha Iman. Sebab itu Mak Timah membenarkan saya menikah dengan anaknya. Jadi saya berharap janganlah ada pihak-pihak yang mana-mana yang memburuk-burukkan lagi Mak Timah, mengata beliau macam-macam. Sebab ini akan mengganggu majlis perkahwinan kami tidak lama lagi. Saya harap pakcik-pakcik semua macam-macam berdoakanlah supaya majlis kami ini berjalan dengan lancar. Itu saja saya harapkan. Terima kasih. Dan kita Timah. Timah, aku sebenarnya tak maksud nak buruk-burukkan kau, Timah. Timah, kau maafkan aku ya, Timah. Timah, kau maafkan aku ya, Timah. Timah, kau maafkan aku nanti. Elok je Cik Farish balik dari kampung. Kau ada jumpa dengan Cik Farish kan? Kau cakap dengan dia yang kau tak nak kahwin dengan dia. Nak kahwin dengan orang lain. Jadi Cik Farish batalkan niat dia nak bagi tahu kat kau apa sebenarnya yang jadi kat kampung. Sebab dia betul-betul ingat yang kau cerita ke orang lain. Cik Farish tak tahu, Rish. Apa yang kau buat ni semata-mata kau tak nak susahkan dia. Kau tak nak yang dia kahwin dengan kau sebab terpaksa. Sebab perjanjian dia dengan Mak Timah.
Kau jangan tanya mak timah kau. Yang korang cakap ni pasal apa? Aku tak dapat tangkap lah. Rish, kalau kau nak tahu, Cik Faris daripada mula dah agak rancangan kau ni. Masa mula-mula dia nampak yang kau ajak Mak Yam pergi cari cincin. Kali terakhir kau jumpa Cik Faris, dia dapat tahu yang kau macam tak gembira nak kahwin. Lepas kau pergi, Cik Faris baru dapat tahu yang dia betul-betul cintakan kau. Yang hati dia hanya untuk kau. Menarik kau. Itu yang dia jumpa aku terpaksa bagi tahu perkara sebenar pasal Zack. Lepas tu Cik Faris dan aku pergi jumpa Zack. Ni kenapa aku yang kena cerita? Kau cerita? Apa lagi aku nak cerita? Itulah cerita dia. Mak Timah dah sukakan Cik Faris. Dia hormat suami kau sebab apa? Cik Faris dah selamatkan maruah keluarga kau kat kampung ni. Dan yang paling penting sekali, Cik Faris mensukakan kau. Sekarang ni cuma engkau tu terima ke tak dia tu. Kenapa kau atau Mila atau bos tak nak bagi tahu aku cerita sebenar sebelum majlis nikah petang tadi? Kenapa pula bos Milah nak betul-betul kau? Sebab kau kan tak kerja kat syarikat tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Zack, disangkan kau kan aku ingatkan si Rich ni yang bendul. Rupanya korang ni sama-sama bendul. Tapi kau lagi hebat tau. Kau bukannya bendul, bebal. Tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dah senyap? Dah senyap? Diam kan? Tahu pun. Cik Faris, saya pun tak faham kan Cik Faris. Kenapa bila saya cakap sikit je diorang ni macam pupait-pupait, membebel lah, ketawa-ketawa lah. Yang paling penting sekali ni, ni. Isim Cik Faris ni. Jam 12 ni baliklah. Tadi mak telefon Pak Long. Tolong cari Risha. Nasib baik Arif tu bagi tahu kat mana Risha dengan Mila pergi. Mila, Arif Pak Long aku ke anak mak kau? Ya Allah, ya Tuhanku, kau berilah taufik hidayah pada kawan aku ni. Rish, mestilah anak Pak Long kau. Takkanlah anak buah aku yang 3 tahunan tak kita nak bercakap tu. Sikit. Gurau je lah. Gurau. Zack, nanti kita tengok ya siapa malam ni kena ceramah. Kau tahu tak, anak dara selagi majlis tu tak selesai, duduk rumah, tak boleh keluar rumah. Tapi ada perempuan tu kan, esok nak bersalin 12 hari, masuk lepak dekat dusun semua. Tak apalah, kita tengok macam mana reaksi Mak Timah dan macam mana orang tu kena marah. Suka tak? Suka. Kena Cik Faris. Saya balik dulu lah ya. Malam ni, kalau perayaan mesti Cik Faris sampai besok tak habis. Kejap. Sebelum tu, kalau nak balik nanti, lampu ni jangan tutup biarkan sampai besok pagi. Nanti saya tutup. Sebab apa? Bapak saya kata malam-malam ni banyak datang luas. Datang luas? Buas. Zack, tunggu aku. Aku nak tumpang kau. Kejap. Rish, Cik Faris, saya pun nak balik dulu. Nanti aku jumpa kau esok lah. Aku tak boleh di rumah kau malam ni. Tahu? Berpetai ya? Senyum. Kenapa dia? Kenapa ni saya? Cuk. Asal penabang macam tu? Takut mak marah kan? Dah tak apa, nanti apa cakap dengan mak. Balik.
Waalaikumsalam. Farisha? Dah tak nak tidur kat rumah ke nak tidur kat luar? Dah jumpa dah pelakon hebat terbaik itu. Apa pula drama nak mainkan lepas ni? Kalau ya pun bagi tahu ke mana nak pergi, ha? Tak adalah hilang aja macam tu. Lagi satu, tak sempat-sempat dah. Malam ni juga nak jumpanya. Dari kecil sampai besar tau. Perangai tak berubah. Langsung tak nak dengar cakap orang tua. Mak Risha minta maaf pasal tadi. Dia jumpa Zack pun bukannya seorang dengan Jamila. Yang pasal rancangan dengan Zack tu lah. Risha tahu Risha salah, tapi mak pun salah juga. Kalau mak dah tahu rancangan tu, kenapa tak beritahu Risha? Mana taknya, tadi tu memang Risha terkejut lah. Pengantin lelaki tiba-tiba bertukar. Bukan salah kita sangat pun, Riz. Ha, kan? Pak Imam dah masuk bilik, kan? Dah tunjuk dah borang tu. Kalau tak nak kahwin, apa gatal-gatal sangat pergi tanda tangan? Merajuklah tu. Oh, ambo kuat sangat merajuk. Sensitif sangatlah kononnya. Geram aku. Ni, Riz. Dah, mak nak ke dapur. Ni, kalau nak air ke mak buat kan? Tak apalah mak. Saya nak balik rumah Pak Long ni. Kalau lewat sangat ni takut Pak Long tidur pula. Tak payah balik rumah Pak Longnya. Dah lewat sangat ni, tidur je sini. Kamu berdua pun dah sah suami isteri. Besok lepas subuh, pergi rumah Pak Long balik, bersiap daripada sana. Ni, lagi satu. Pergilah pujuk Farisha tu, Mak ni bukan apa. Kadang-kadang mak fikir mak ni salah juga. Memaksa sangat dia tu mencari pasangan. Macam ni lah jadinya. Itulah kadang-kadang fikir kan, kesian pula tengok dia, kan? Tapi mak bukan apa, nak yang terbaik untuk dia. Riz, tolonglah jaga Farisha elok-elok ya nak, Tolonglah jaga dia baik-baik, ya. Mak doakan kamu berdua kekal hingga ke akhir hayat, ya nak, InsyaAllah mak. Saya akan jaga dia seperti saya jaga nyawa saya sendiri. Mak buat air, Jom. Bos tidurlah dekat katil ni. Saya tidur kat bawah. Kenapa nak biasakan panggil bos? Cuba Risha biasakan panggil abang. Dia pun tahu Risha masih anggap yang abang ni bos Risha. Dan Risha masih bekerja dengan abang. Tapi saya pun tahu yang Risha sekarang ni jadi isteri abang. Cara kita untuk merapatkan lagi silaturahim tu, cuba Risha biasakan panggil abang. Boleh? Ya, saya panggil abang. Janji jangan panggil bos lagi lepas ni. Ya. Lepaslah. Zack dengan Zamila dah beritahu dengan abang, so hati-hati. Takut malam ni abang tidur bawah katil. Ya dah, abang lepas. Lepas ni abang takkan ganggu Risha lagi. Tapi satu je abang minta, tolonglah lepas ni panggil abang. Jangan panggil bos, encik. Tak kalau Risha panggil bos, rasa macam abang kat rumah ni macam orang asing. Macam bukan suami isteri. Tapi kalau tak nak panggil abang pun tak apa. Panggil sayang ke, sayang, lepas tu kanda pun tak apa. Dia. Bi. Yalah, daripada Habi panggil Bi. Romantik. Bukan Habi lah. Bi. Lebah. Kalau ada madu adalah lebah. Tak. Nak pasang lampu ke? Nak tidur lah, ngantuk. Cakap dengan siapa? Cakap dengan... malas lah main gogot ni.
bertaburan, alam ibarat meraihkan luhurnya satu percintaan, bagaikan telah ditakdirkan. Kenapa tak tidur ke atas? Abang kenapa tak tidur ke atas? Mana ada pengantin tidur seorang-seorang atas katil. Kalau sayang tak nak abang tidur sekali tak apalah. Abang tidur kat ruang tamu je. Abang minta maaf. Sebab abang menipu sayang. Namun cinta kau dan cintaku banyak halangan datang bertamu. Mampukah ditempuh satu persatu? Terdayakah menahan onak beribu? Tak apa, tak payah basuh. Biar orang lain yang menghabiskan. Hilang suri pengantin tu nanti. Bukannya banyak sangat pun. Sikit je lagi ni. Lagipun Ish tak pernah buat kerja ni. Rajin betul dia. Ya. Ish, aku tengok kau tadi cantik betul kan? Ini kali pertama aku tengok kau kena solek, kena bergaya macam tu. Sebab sebelum ni kan kau macam ni, jantan-jantan kau tu semua. Tapi lepas ni kan kalau kau kekalkan image macam tu pun okey juga. Apa aku sukalah tengok macam tu. Cantik. Kau dengar tak apa yang aku cakap ni? Kau suka sangat bagi aku cakap sorang-sorang, tahu tak? Habis aku nak cakap apa? Biasalah orang berlepas kahwin. Kalau kena solek memanglah cantik. Tunggu kat luar tu. Kalau kena solek pun cantik. Engkau kalau kau kahwin, kau 10 kali lagi cantik daripada aku. Yang kau kepunan sangat nak kahwin kenapa? Aku cadangkan kau kahwin dengan Zack tu. Okey apa? Muka kacak. Bila senyum, okey. Sesuai dengan kau. Zack senyum cantik kau cakap. Tak payahlah aku rasa Zack dengan kau sama-sama bendul. Tak payah. Banyak lagi lah lelaki kat luar tu yang boleh kau jodohkan dengan aku. Kalau macam dengan Cik Faris tu pun okey juga. Oh, kau nak kahwin dengan bos ni? Boleh? Aku usulkan cadangan. Dia jadi madu aku. Kau ni kan bila aku cakap kau bendul kau marah. Aku cakap macam Cik Faris bukannya Cik Faris. Dandan. Au! Kau kenapa ni? Kau ni kan tu nak bercakap. Kau bergurau bawa diri. Berdarah. Kau tutup air mana? Kau berdarah ni. Kita pergi ambil ubat, jom. Yang kau kalut ni kenapa? Aku yang berdarah ni, bukan kau. Tak apa-apalah aku, Rish. Kalau kau okey, kau takkanlah muka kau pucat macam ni. Jom ambil ubat, jom. Rish. Fatimah! Allah. Aku ni. Fatimah, Mina tak tahu tadi dia basuh pinggan yang pecah. Lepas berdarah. Lepas tu jadi macam ni. Nak buat macam mana ni? Boleh. Dia ambil apa ubat dalam kereta aku. Tolong sikit.
darah sikit macam ni boleh pensan tu. Ni, Riz jangan tak tahu. Farisha ni memang tak boleh tengok darah. Tengok darah sikit je, pensan, rebah. Ada sekali tu, mak tengah ni menyabit rumput. Sabit tu terkenalah kaki. Apa lagi, mancut darah keluar. Ingatkan, dia boleh tolong mak. Rupanya mak tolong dia. Tak adalah brutal mana perempuan ni. Kalau aku tahu dah tekuk darah, aku dah berdarah ayam semalam. Dan tentu dia balik je semalam. Okey tak? Macam mana saya boleh ada kat sini? Tuan Puteri Farisha, tadi kau pingsan kat bawah tu. Basuh-basuh pinggan pingsan. Lepas tu Ani dan kau duduk kat sini. Tak adalah, aku penat, tak cukup tidur. Penat kunul. Dah lah, sambung buat kerja. Tepi. Uish. Takut darah rupanya. Ya, Mak. Sikit je ni Buka plastik dulu, Mak. Tak nampak lah mata dah tua ni. Tak boleh buka. Oh, ya ke? Dah. Mari. Esok sebelum pergi Kedah, kita berhenti jap kat klinik mana-mana. Cek doktor, takut ada kuman ke apa. Kedah? Kenapa tak nak tinggal sini lagi seminggu ke? Siapa nak tolong mak? Kan abang ada mesyuarat kat Kedah. Ingat lagi tak? Laki yang gatal macam buaya darat. Anak dan si Razif. Abang nak mesyuarat dengan dia. Dah lama pun, sekejap je. Kalau macam Risha tinggal sini je lah. Abang masih perlukan khidmat Risha sebagai pemandu. Kahwin abang ikhlas ke tak? Saya gurau je bang. Tak suka gurau macam tu. Sebab abang kahwin dengan Risha ikhlas. Satu hari tu malam je. Kalau Risha tak ikut, abang macam mana? Siapa nak tolong mak bang? Lagipun Risha tak nampak ada masalah pun kalau Risha tinggal sini. Nanti kan Risha mati kutu kat sana. Macam hari tu Risha tunggu abang habis mesyuarat. Lama sangat. Tak apalah, nanti abang bagi tahu dengan Arif, Zaid dan Zamilah. Tolong tengokkan mak. Rasanya kerja-kerja semua dah selesai dah. Semua dah basuh. Tapi tak apalah. Kalau sayang tak nak ikut tak apa. Abang tak paksa. adalah aspek pendidikan kepada jurulatih tempatan. Abang dah ada siasat sekali. Kita nak keluar pergi makan kan? Ya Allah, abang lupa lah Syah. Yang hari ni abang ada temu janji dengan Tan Sri Razif nak kenalkan 3 rakan yang dia baru. Syah kalau segan nak makan kat bawah, Syah makan kat sini je lah. Lepas tu tak payah tunggu abang lah. Syah tidur dulu. Abang mungkin boleh nampak sikit. Abang pergi dulu. Namun cinta kau dan cintaku, banyak halangan datang bertamu. Mampukah ditempuh
bersatu, terdayakkah menahan onak beribu. Assalamualaikum Nasri. Faris, kenapa turun seorang dia? Mana isteri kamu? Kan tadi dah ajak sekali. Dia ada dalam bilik. Dia penat sangat. Lain kali lah saya perkenalkan. Penat ke? Atau kau takut aku nak ngorak dia? Tak apalah, aku main-main je. Kalau ia pun itu isteri kau, takkan aku nak pergi ayat dia, betul? Ya. Mana yang lain? Yang lain semua tu kat dalam. Marilah. Kan jadi. Bang, jom kita keluar. Temari Syah makan. Gerai-gerai kat luar tu mesti tak tutup lagi kan? Tak makan. Tiba-tiba malam-malam dia rasa lapar pula. Boleh kan bang? Abang mesti ngantuk kan? Main tidurlah dulu. Pergi mana tu? Syah nak keluar kejap. Syah lapar. Lagipun kat luar tu Syah tengok terang benderang. Abang nak makan apa-apa? Syah berikan. Syah pergi sekejap je. Farisha, cuba jadi seorang yang matang sikit, boleh tak? Tengok jam sekarang pukul berapa? 12:30 malam. Memang dekat bawah tu tengah menderang. Tapi bila seorang perempuan turun dalam waktu macam ni, bahaya. Faham tak? Okeylah. Jomlah kita pergi makan. Abang minta maaf tadi abang kekasar bahasa. Jom kita makan Tak nak. Malas. Mengantuk. Betul tak nak makan? Tak nak Abang makan je. Tak ada tipu kata dah makan. Abang Nur kenapa tak makan? Diet? Tak ada makna nak diet. Kan tadi abang dah makan dengan Tan Sri, dengan anak dia. Anak perempuan dia yang balik pada luar negara tu pun ada juga. Si Tan Sri nak kenalkan abang dengan anak dara dia kan? Cantik ke? Ada perempuan tu memanglah lawa. Tapi dia ni tu dah tahu dah yang abang dah kahwin dengan Farisha. Kenapa cemburu? Tak baik cakap macam tu. Ni abang nak cakap ni, abang bukan nak riak lah. Cubalah bagi ramai mana pun perempuan, abang akan tetap pilih Farisha juga.
Syah dah habis makan. Jom naik bilik. Abang ada mesyuarat esok. Jom lah. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Abang saya tu salam kat akak. Dia suka dengan akak. Sejak tunang dia meninggal 3 tahun yang lepas, dia tak pernah suka pada mana-mana perempuan sampailah dia nampak akak. Sebenarnya abang saya dah nampak akak di lobi hotel, tapi dia tak berani tegur. Balik bilik asyik teringat akak aje. Tu yang saya sampaikan salam pada akak tu. Adik, akak dah nikah. Ni cincin nikah akak. Oh, jadi ini suami akak? Ya. Maaf ya bang, saya tak tahu. Saya ingatkan akak ni belum kahwin sebab muda sangat. Maaf ya kak. Patutlah saya yang suruh abang cari perempuan lain. Rupanya saya ni ramai peminat. Abang, kita balik bilik Takkanlah kita nak gaduh kat sini pasal orang yang tak kenal. Cepat ni balik bang. Orang bukan ada janji makan tengah hari dengan tak serazim. Pada batal dah janji tu. Kita balik. Bunga-bunga yang bertaburan, alam ibarat meraihkan luhurnya satu percintaan, bagaikan telah ditakdirkan. Namun cinta kau dan cintaku banyak halangan datang bertamu. Mampukah ditempuh satu persatu? Terdayakkah menahan onak beribu? Semakin terluka bila setiap